Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut akhlak baginda adalah Al-Quran. Artinya setiap kalimah dan setiap ayat Al-Quran adalah asas akhlak baginda. Justru apabila ayat 30 Al-Baqarah menyebut sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, baginda menyahut seruan ini, lalu baginda menjadikan dirinya sebagai seorang khalifah. Khalifah biasa dikenali sebagai ketua pemerintah atau raja sesebuah negara Islam. Namun, terdapat beberapa ayat lain yang menyebut khalifah tetapi bukan bermaksud sedemikian. Misalnya, ayat 14 Yunus. Ayat ini jelas menyatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalifah. Jadi, khalifah membawa dua maksud, sebagai ketua pemerintah dan satu lagi sebagai gelaran umat manusia biasa. Jadi, maksudnya ialah bahawa kita sebenarnya adalah sebagai khalifah. Tak pernah dengar pun. Tidak dinafikan, memang ramai yang tidak pernah mendengar kenyataan ini. Namun, inilah hakikatnya. Serupa halnya bila disebutkan ada Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam warisan itu. Di mana silapnya? Hal ini disebut dalam Al-Quran dari awal-awal lagi, iaitu di ayat 30 Al-Baqarah. Maksudnya, setiap kali kita hendak mula membaca Al-Quran, kita mula dengan membaca Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kita terus jumpa surah Al-Baqarah. Bermula dengan ayat 1 yang menyebut Alif Lam Mim. Kemudian kita teruskan dengan ayat 2, 3, 4. Tidak lama selepas tu kita akan jumpa ayat 30 Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Lihatlah, dari jumlah ayat Al-Quran yang tidak kurang dari 6,666 ayat, Allah mulakan dengan menyatakan dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Tak perasan ke? Malangnya, itulah hakikatnya bahawa ramai orang Islam seperti tidak perasan ada ayat itu. Nabi SAW perasan. Bukan setakat perasan, lalu menjadikannya sebagai pegangan. Nah, inilah asas Islam Rasulullah SAW, iaitu Islam yang berasaskan kekhalifahan. Kita bagaimana? Apakah asas Islam kita? Sudahlah tu. Jawapannya ialah Islam ikut-ikutan. Ikut ibu bapa, nenek moyang, Islam warisan. Islam yang tidak diredai Allah sebab tidak mengikuti Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perbezaannya? Islam warisan sebagai satu sistem ibadah ritual, solat, puasa, zakat dan haji. Mereka menyangka bahawa cukup dengan melaksanakannya, seseorang telah menjadi Muslim yang sempurna. Artinya, setelah menunaikan solat, tidak ada apa-apa lagi yang hendak difikir-fikirkan, segala-galanya sudah selesai. Islam Nabi menjadikan solat, zakat, puasa dan haji sebagai alat untuk membina watak khalifah, bukan tujuan akhir. Solat bagi Islam Nabi ada jihadnya. Inilah sebabnya baginda Nabi menyebut dalam hadisnya,
Pokok segala urusan ialah Islam. Tiangnya solat, puncaknya jihad. Artinya, solat baginda ada tujuannya, iaitu jihad. Jihadnya ialah perjuangan menegakkan hukum hakam dalam kehidupan. Misalnya, jika ayat 45 Al-Ankabut menyebut, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, selepas solat, kita tidak melakukan sebarang kemungkaran. Demikian juga bagi zakat, puasa dan haji, ada jihadnya. Solat Islam warisan tidak ada jihadnya. Segala-galanya selesai dan dikira sudah dapat pahala. Di mana silapnya? Jadi, Islam warisan, solatnya adalah kesudahan. Dikatakan kesudahan, selepas solat tidak ada apa-apa yang hendak difikir-fikirkan lagi. Segalanya sudah selesai. Artinya, Islam warisan memisahkan ibadah dari amanah sosial. Tidak peduli dengan kemungkaran, tidak peduli nasib orang miskin, tidak mengambil berat tentang pendidikan anak-anak gelandangan, tidak menjaga alam sekitar. Inilah simptom Islam ritual tanpa kekhalifahan. Padahal Allah menyebut, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menggalakkan memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan bahawa mengabaikan amanah sosial adalah menafikan agama itu sendiri. Beragama tetapi tidak menjadi khalifah ialah berpunca dari satu, memisahkan ibadah daripada kehidupan. Kedua, mengabaikan tanggungjawab sosial dan alam. Ketiga, tidak memahami kedudukan manusia dalam Al-Quran sebagai wakil khalifah. Apakah alasan Allah menyebut hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Sebelum ayat 30, Allah menyebut tentang 3 golongan manusia. Ayat 2 hingga 5 Al-Baqarah menyatakan tentang golongan orang bertakwa. Ayat 6 hingga 7 menyatakan golongan orang kafir. Dan ayat 8 hingga 10 mengenai golongan munafik. Ayat-ayat seterusnya iaitu ayat 11 hingga 27 menjelaskan ciri-ciri orang munafik dan kafir. Antaranya menyebut mereka adalah golongan yang sering melakukan kerosakan di bumi. Lalu Allah menyebut untuk menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi, seruan menjadikan khalifah di bumi itu bertujuan supaya manusia tidak termasuk ke dalam golongan kafir dan munafik. Tetapi, mengapa mesti menjadi khalifah? Jika sekadar menghindari jadi golongan kafir dan munafik, sudah memadai menjadi orang bertakwa seperti yang disebut oleh ayat 2 Al-Baqarah. Islam adalah celupan Allah yang mencorakkan keseluruhan corak kehidupan Islam. Takwa atau ketakwaan tidak menggambarkan mencakupi kehidupan. Ia lebih mirip kepada bidang ibadah pribadi, tidak membawa faedah buat orang lain. Kekhalifahan mencakupi kedua-duanya, iaitu beribadah dan cara hidup. Corak cara hidupnya digariskan oleh ayat-ayat yang menyebut khalifah. Misalnya, ayat 165 Al-An'am menyebut, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat. Ayat ini menyebut bahawa Allah memberi setiap manusia ketinggian darjat yang beberapa sahaja.
Jika setiap manusia ketinggian darjatnya hanya beberapa sahaja, artinya manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan. Implikasinya, manusia harus hidup dalam situasi saling bergantung satu sama lain bagi mendapat kehidupan yang sempurna. Maksudnya, tidak boleh mengasingkan diri, tidak boleh mementingkan diri. Artinya, manusia harus hidup dalam satu sistem sosial yang saling bergantung hidup antara satu sama lain. Ini adalah soal kehidupan. Dan apabila ayat ini menyebut, sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, menggambarkan seruan ke arah bertakwa atau ketakwaan. Satu contoh lain, misalnya, ayat 69 Al-A'raf menyebut, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Di sini, kelebihan ialah yang berkait dengan kerohanian, iaitu akal, seperti kecerdikan, emosi, kasih sayang, naluri dan sebagainya. Manakala kekuatan ialah yang berkait dengan jasmani, iaitu tangan, kaki, mata dan sebagainya. Apabila ayat ini juga menyebut, maka kenanglah akan nikmat-nikmat Allah, maksudnya ialah Allah nak melihat untuk apakah kelebihan dan kekuatan itu kita gunakan. Lihat, apabila ayat ini menyebut maka kenanglah, menunjukkan orang yang mengenang itu adalah orang bertakwa. Kehidupannya tergambar oleh apa yang mereka gunakan dengan kelebihan dan kekuatan itu. Aspek alam sekitar disebut oleh ayat 74 Al-A'raf. Ayat ini juga menyebut khalifah. Di hujung ayat, Allah menegur manusia, dan janganlah kamu bermaharaja lela melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi jelas, ketiga-tiga ayat ini menyebut secara tersurat aspek ketakwaan dan kehidupan, sekaligus mengandungi kenyataan hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Demikian juga ayat-ayat lain yang menyebut khalifah. Jadi jelas, Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang mencakupi hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam semesta. Semua ini bertolak daripada konsep kekhalifahan yang menjadi inti ajaran Islam. Jadi jelas, Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang mencakupi hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam semesta. Semua ini bertolak daripada konsep kekhalifahan yang menjadi inti ajaran Islam, memberikan secara langsung garis panduan fundamental tentang cara menjalani kehidupan di muka bumi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, demikian sebahagian kecil dari fakta-fakta tentang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah akan disambung dalam siri seterusnya. Bagaimanapun, saya muatkan dalam video ini merupakan ringkasan sahaja. Bagi mendapatkan penjelasan yang lengkap, sila dapatkan e-booknya berjudul Profil Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau buku Profil Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak perlu membuang masa untuk menanti penerbitan videonya.